Emas sebagai pelindung kekayaan. Antara reaksi biasa orang yang baru pertama kali beli emas, mereka sentiasa risau apabila harga emas turun selepas membeli emas. Kalau harga emas naik tapi tak turun-turun, itu tak normal. Kalau turun dan tak naik-naik, itu pun tak normal juga. Ia cuma persoalan masa sahaja. Ada ketikanya naik dan ada ketikanya turun. Untuk menjadi pelabur emas yang sentiasa senyum, beli emas sebagai wealth protection. Maksudnya, bila beli emas sebagai niat pelindung kekayaan, kita tak hairan harga emas naik atau turun. Yang pastinya, emas tetap bernilai dalam simpanan tanpa terjejas daripada apa keadaan sekalipun. Beli emas untuk melindungi duit simpanan daripada dicuri, dibelanjakan oleh kita sendiri. Melindungi daripada kesan inflasi dan paling menakutkan, melindungi kekayaan daripada kesan keruntuhan sistem mata wang jika berlaku sebarang ketidakketentuan ekonomi kepada negara. Duit kertas yang kita simpan sangat berisiko, tuan-puan. Nilainya boleh jatuh kosong bila masa sahaja. Ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tiada siapa boleh jamin yang negara akan sentiasa stabil sepanjang masa. Jadikan emas sebagai insurans kekayaan kita, bukan sekadar buy low sell high. Nak mula menabung emas dengan ilmu, saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian 5G di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Di Sibik Biru, saya bantu. Bimbingan percuma.